KPM sedang giat merangka Pelan Pembangunan Pendidikan baru bagi menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bakal tamat. Pelan ini yang meliputi tempoh 2026 hingga 2035 bertujuan memperkukuh sistem pendidikan negara agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa depan. Secara rangkumannya, hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2026-2035 untuk 10 tahun akan datang dicorakkan agar sistem pendidikan kita bersedia mendepani cabaran dunia global, terutamanya dengan ledakan dengan izin emerging technologies seperti kecerdasan buatan atau AI, tanpa mengesampingkan tumpuan ke arah pengukuhan nilai-nilai intrinsik murid demi kelangsungan generasi modal insan masa depan. KPM juga komited untuk terus melaksanakan agenda reformasi pendidikan yang menjadi asas dan panduan utama dalam melaksanakan transformasi sistem pendidikan negara secara menyeluruh dan dinamik. Dalam 6 agenda lembaran reformasi pendidikan yang digerakkan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menginjak hala tuju pendidikan negara berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu penyelarasan prasekolah, intervensi kurikulum, pemerkasaan STEM, TVET dan pendidikan digital serta memartabatkan bahasa Melayu dan mengukuhkan bahasa Inggeris, akan memastikan pendidikan bergerak tangkas seiring dengan perubahan semasa dan keperluan masa depan.